Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diucapkan kepada Dr. Karul Farha binti Karudin. Sebelum saya mulakan, saya memperkenalkan dahulu ahli kumpulan saya yang terdiri daripada Nora Hafizah binti Hashim, Nurul Khairul Liana, Marisha Fauzia, Nadia binti Abdul Qadir dan juga Niaks Faika. Seterusnya saya akan serahkan kepada saudari Khairul Liana. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya mewakili ahli kumpulan 6 ingin membentangkan tentang tugasan kajian khusus amalan pendidikan inklusif. Kami telah menjalankan temu bual bersama Puan Siti Zalifah binti Ibrahim, iaitu seorang guru yang berusia 43 tahun dan juga merupakan ibu kepada adik Alif Zayyad yang berumur 8 tahun. Adik Alif ini merupakan kanak-kanak autism yang bersekolah di Sekolah Kebangsaan Aliran Perdana dan sangat gemar bermain Lego kerana aktiviti itu dapat membantu beliau fokus dan menenangkan diri. Jadi tujuan temu bual ini adalah untuk memahami pengalaman sebenar ibu dalam mendidik anak autism, cabaran yang dihadapi serta pandangan beliau terhadap pelaksanaan pendidikan inklusif di sekolah. Jadi, dapatan temu bual yang pertama iaitu berkaitan tentang perjalanan awal diagnosis. Puan Siti ini menyedari kelainan pada anaknya apabila adik Alif lambat bercakap dan juga sukar memberi tindak balas. Setelah beberapa siri pemeriksaan, adik Alif ini disahkan menghadapi autism tahap sederhana. Proses mendapatkan kad OKU berwarna merah jambu itu mengambil masa yang lama kerana perlu melalui beberapa temujanji pakar. Walaupun mencabar, beliau bersyukur kerana kad tersebut membolehkan anaknya mendapat akses kepada kemudahan pendidikan dan juga sokongan yang lebih baik. Yang kedua, beliau menekankan kepentingan, kesedaran dan kefahaman guru terhadap keperluan anak autism. Adik Alif belajar di kelas aliran perdana dan beliau sendiri sebagai guru di sekolah yang sama sering membantu apabila diperlukan, termasuk seperti menukar lampin ataupun menenangkan Alif semasa berlaku gangguan emosi. Beliau menegaskan bahawa kanak-kanak autism memerlukan pembelajaran berasaskan visual, rutin konsisten dan juga pengulangan aktiviti agar mudah memahami sesuatu konsep. Yang ketiga, antara pengalaman yang paling mencabar ialah menguruskan keperluan harian anak yang masih belum berdikari sepenuhnya. Namun, momen paling manis baginya ialah apabila adik Alif mula menyebut perkataan asas dan dapat berkomunikasi sedikit bersama guru dan rakan. Detik kecil ini menjadi bukti bahawa kemajuan mereka datang dalam bentuk yang pelbagai tetapi masih bermakna kepada seseorang. Yang keempat, beliau amat menyokong pendidikan inklusif kerana ia membantu membina keyakinan diri dan kemahiran sosial anak-anak autism. Pembelajaran bersama rakan sebaya membolehkan adik Alif meniru tingkah laku positif seperti beratur dan menyapa guru. Namun, beliau menegaskan bahawa keberkesanan inklusif bergantung kepada kesediaan guru untuk menyesuaikan strategi pengajaran dan menerima kepelbagaian pelajar. Yang kelima, Puan Siti turut menekankan bahawa sokongan masyarakat amat penting, iaitu guru perlu membimbing rakan sekelas agar lebih memahami rakan autism. Manakala ibu bapa dan juga komuniti perlu bersikap terbuka. Apabila persekitaran menyokong, anak seperti adik Alif dapat belajar dalam suasana yang lebih tenang dan juga diterima. Yang keenam, beliau berpendapat bahawa walaupun kesedaran masyarakat terhadap autism semakin meningkat, tetapi pemahaman mendalam masih lagi kurang. Masih ada yang menyangka anak autism ni degil dan tidak mendengar kata. Oleh itu, beliau menyeru agar lebih banyak kempen kesedaran dan latihan kepada guru serta ibu bapa diadakan supaya masyarakat benar-benar memahami setiap anak autism mempunyai potensi tersendiri. Kesimpulannya, hasil temu bual ini menunjukkan bahawa membesarkan anak autism menuntut kesabaran, kekuatan emosi dan juga kerjasama antara keluarga, sekolah serta masyarakat. Pendidikan inklusif bukan sekadar dasar tetapi satu tanggungjawab bersama untuk memastikan setiap anak termasuk yang istimewa seperti adik Alif mendapat peluang belajar dan berkembang dengan penuh rasa kasih dan sayang. Kisah ini mengingatkan kita bahawa kejayaan bukan diukur melalui pencapaian akademik tetapi melalui setiap langkah yang membawa harapan dan juga kemajuan.
Assalamualaikum dan salam sejahtera. Perkenalkan kempen Sinar Autism dengan tema Kita Berbeza Cara Tapi Sama Rasa. Kempen ini dijalankan bagi meningkatkan kesedaran masyarakat bahawa autism bukan satu kekurangan tetapi keunikan yang harus diraihkan. Objektif utama kempen ini ialah untuk membuka mata masyarakat tentang dunia anak-anak autism serta menanam nilai empati agar kita lebih memahami dan menghormati perbezaan mereka. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Nora Hafizah binti Hashim, nombor pelajar A204519. Hari ini saya akan teruskan dengan bahagian A, iaitu bahagian demografi. Dan seperti kita tahu, hasil kajian yang telah kami dapati ialah seramai 20 orang, terdiri daripada jantina lelaki dan juga perempuan. Lelaki seramai 9 orang, manakala perempuan seramai 11 orang. Manakala di peringkat umur, kita telah bahagikan kepada 4 peringkat. Yang pertama, 19 hingga 22 tahun. Yang kedua, 23 hingga 26 tahun. Yang ketiga 27 hingga 30 tahun dan yang keempat 31 tahun dan ke atas. Baik, seterusnya pada bahagian A kami juga telah menyediakan 2 soalan. Soalan pertama, pernahkah anda mempunyai rakan atau ahli keluarga yang menghidapi autism? Baik, di sini kita boleh melihat hasil dapatan daripada soal sedidik yang menunjukkan bahawa kebanyakan responden iaitu seramai 15 orang bersamaan dengan 75% mempunyai rakan atau ahli keluarga yang menghidapi autism. Hal ini menunjukkan bahawa kesedaran tentang kewujudan individu autistik dalam kalangan masyarakat yang semakin meluas. Seterusnya, seramai 20% iaitu 4 orang, responden menyatakan tidak mempunyai rakan atau ahli keluarga yang menghidap autism. Manakala satu orang responden iaitu 5% tidak pasti atau mungkin mempunyai. Kesimpulannya, majoriti responden mempunyai pengalaman secara langsung atau tidak langsung dengan individu autistik. Baik, seterusnya untuk soalan yang kedua di bahagian E adalah, adakah anda pernah menyertai atau mendengar program tentang autism? Berdasarkan soal sedidik yang telah dilakukan, sebanyak 85% responden iaitu 17 orang pernah menyertai atau mendengar tentang program berkaitan autism. Ini menunjukkan bahawa tahap pendedahan masyarakat terhadap program ataupun kempen atau maklumat berkaitan autism adalah sangat tinggi. Walau bagaimanapun, sebanyak 15 responden iaitu 3 orang masih belum pernah terlibat ataupun menyertai atau mendengar program tentang program tersebut. Berdasarkan dapatan soal sedidik bagi item saya memahami bahawa autism ialah gangguan perkembangan yang menjejaskan keupayaan komunikasi dan interaksi sosial individu. Didapati bahawa tahap kesedaran responden terhadap autism berada pada tahap yang tinggi. Sebanyak 35% responden memilih skor 4 dan 35% lagi memilih skor 5, menunjukkan majoriti responden mempunyai kefahaman yang baik tentang definisi asas autism. Walau bagaimanapun, terhadap sebahagian kecil dari responden, 30% yang memberikan skor antara 1 hingga 3 menunjukkan bahawa masih ada individu yang kurang memahami bahawa autism merupakan gangguan perkembangan yang boleh menjejaskan kemampuan komunikasi dan interaksi sosial seorang individu. Berdasarkan dapatan bagi item kanak-kanak autism boleh mengikuti pendidikan di sekolah biasa dengan bimbingan dan sokongan yang bersesuaian. Didapati bahawa tahap kesedaran responden terhadap potensi pendidikan inklusif bagi murid autism adalah tinggi. Seramai 70% responden memberikan skor 4 dan 5, menandakan bahawa majoriti memahami bahawa kanak-kanak autism mampu belajar bersama rakan-rakan tipikal sekiranya diberikan sokongan dan bimbingan yang mencukupi. Namun begitu, terdapat 30% responden yang memberi skor 1 hingga 3, menunjukkan masih wujud kekeliruan atau kurang keyakinan terhadap keberkesanan pelaksanaan pendidikan inklusif untuk murid autism. Hal ini mungkin disebabkan oleh kurangnya pendedahan atau pengalaman langsung dalam mengajar murid berkeperluan khas tersebut. Berdasarkan dapatan bagi item, saya sedar bahawa autism bukan disebabkan oleh faktor pengasuhan atau kurang kasih sayang ibu bapa. Didapati bahawa tahap kesedaran responden terhadap punca sebenar autism adalah tinggi. Majoriti responden 70% memberikan skor 4 dan 5, menandakan bahawa kebanyakan mereka memahami bahawa autism bukan berpunca daripada kelemahan dalam cara didikan ibu bapa, tetapi merupakan gangguan neuro perkembangan yang melibatkan faktor biologi dan genetik. Namun begitu, terdapat juga 30% responden yang memberikan skor 1 hingga 3, menunjukkan masih terdapat segelintir individu yang kurang jelas tentang punca sebenar autism dan mungkin terpengaruh dengan mitos atau tanggapan negatif masyarakat. Secara keseluruhannya, dapatan ini menunjukkan bahawa responden memiliki tahap kesedaran yang baik tentang hakikat sebenar autism. Namun program kesedaran dan pendidikan awam masih perlu dipergiat bagi menghapuskan salah faham yang mengaitkan autism dengan kurang kasih sayang atau kelemahan pengasuhan keluarga.
Seterusnya kita akan balik kepada bahagian C iaitu pengetahuan dan sokongan. Berdasarkan Raja, majoriti responden iaitu sebanyak 45% atau 9 orang sangat bersetuju bahawa program kesedaran masyarakat dapat meningkatkan penerimaan terhadap individu autism. Selain itu 40% 8 orang bersetuju manakala hanya 15% 3 orang memberikan respons sederhana dan rendah. Seterusnya Raja menunjukkan bahawa 50% iaitu seramai 10 orang responden sangat bersetuju dan 40% 8 orang bersetuju bahawa guru dan ibu bapa memainkan peranan penting dalam menyokong perkembangan kanak-kanak autism di sekolah. Hanya 10% iaitu 2 orang memberikan respons sederhana dan rendah. Dapatan ini membuktikan bahawa kerjasama antara guru dan ibu bapa amat penting dalam memastikan kejayaan perkembangan akademik dan sosial murid autism. Seterusnya, Raja menunjukkan bahawa 45% 9 orang responden sangat bersetuju dan 40% 8 orang bersetuju bahawa kos terapi dan pendidikan khas merupakan cabaran utama bagi ibu bapa anak autism. Sementara itu, 15% iaitu 3 orang memberikan responden sederhana dan rendah. Dapatan ini menunjukkan bahawa isu kewangan merupakan faktor utama yang memberikan tekanan kepada keluarga yang mempunyai anak autism. Kos terapi seperti pertuturan, cara kerja dan tingkah laku sering tinggi dan berpanjangan. Dalam masa yang sama, pendidikan khas memerlukan pembelanjaan tambahan bagi bahan pembelajaran, pengangkutan serta tenaga pengajar terlatih. Oleh itu, hasil dapatan ini mencerminkan keperluan sokongan kerajaan dan masyarakat dalam menyediakan subsidi, bantuan kewangan serta kemudahan pendidikan yang lebih mampu milik untuk membantu keluarga yang mempunyai anak autism. Seterusnya, bagi bahagian D, maklum balas terhadap kempen Sinar Autism, terdapat 3 soalan utama iaitu untuk soalan pertama, majoriti responden iaitu 12 orang sangat setuju bahawa kempen ini membantu mereka memahami dengan lebih mendalam tentang ciri dan keperluan individu autistik. Bagi soalan kedua, 60% responden sangat setuju bahawa aktiviti dan bahan kempen seperti poster dan papan undian disampaikan dengan cara menarik dan mudah difahami. Sementara itu, soalan ketiga menunjukkan 55% responden sangat setuju bahawa kempen kesedaran autism wajar diteruskan dan diperluas supaya lebih ramai masyarakat memahami isu ini. Secara keseluruhannya, majoriti responden memberikan maklum balas yang sangat positif menunjukkan bahawa kempen Sinar Autism berjaya mencapai objektifnya dalam meningkatkan kefahaman dan kesedaran masyarakat. Wabarakatuh. Nama saya Nada binti Abdul Qadir, nama menteri A200747. Di sini saya terangkan tentang target audience kempen iaitu ada 4. Yang pertama adalah pelajar universiti, khususnya mahasiswa UKM yang telah menjadi sasaran utama kami tentang pendedahan awal mengenai isu autism. Yang kedua adalah masyarakat umum yang hadir pada hari Festa HEP UKM, termasuklah pengunjung luar yang berpotensi untuk kami memberikan pendedahan tentang autism. Yang ketiga adalah individu yang berminat tentang mengenai isu autism, tanda-tanda awal autism dan juga bagaimana cara untuk mengatasi orang yang ada autism. Yang keempat adalah golongan muda ataupun media sosial yang kami masukkan beberapa poster. Seterusnya adalah bahan-bahan kempen yang digunakan. Berbagai bahan kempen yang digunakan untuk mendapatkan mesej kempen yang lebih jelas dan juga menarik. Bahan-bahan ini bertindak sebagai medium promosi untuk meningkatkan kesedaran tentang autism dan penerimaan terhadap individu autism. Antara yang pertama kami menggunakan adalah poster. Kami juga menyediakan satu poster tentang kesedaran autism dan juga memberikan penekanan tentang suasana autism. Yang kedua, kami menggunakan infografik di mana kami mencari beberapa fakta ringkas tentang autism iaitu tanda-tanda autism, cara mengatasi orang autism dan juga cara berinteraksi dengan autism seperti yang disebarkan dalam media sosial. Yang ketiga, kami menggunakan risalah di mana kami mencari beberapa maklumat tentang risalah dan mengedarkan pada hari kempen yang dijalankan. Yang keempat, kami juga menggunakan borang soal sidik di mana kami menyediakan satu link Google Form kepada peserta-peserta yang terlibat di hari kempen. Kami juga memberi tentang pengetahuan bagaimana cara-cara autism dan juga bagaimana perkara itu berlaku sebelum dan selepas. Oleh itu, data yang kami dapat daripada borang soal sidik tadi menjadi bukti empirikal untuk analisis dapatan kami jalankan. Sepanjang menjalankan kajian dan kempen Sinar Autism, kumpulan kami memperoleh banyak pengalaman bermakna. Pengalaman ini menyedarkan kami bahawa kesedaran mengenai autism masih perlu diperkuatkan untuk menghapuskan stigma dan juga salah faham dalam masyarakat. Jadi, secara keseluruhannya kami belajar bahawa setiap individu memiliki potensi untuk bersinar, termasuk mereka yang berbeza dalam spektrum autism. Dengan sokongan, empati dan juga penerimaan masyarakat, kita mampu membina sebuah komuniti yang lebih inklusif dan menyantuni kepelbagaian. Sekian, terima kasih.